Lepas hujan pasti ada pelangi. Jom update gerai kasih hari yang kedua. Hari yang pertama hujan lebat sangat. Sampai ke tim saya tak tahu nak buat apa. Sebabnya hujan lebat sangat, orang tak berhenti. Jadi antara usaha kita adalah kita keluar dan pergi kepada customer. Rezekinya Alhamdulillah habis air balang kita. Terima kasih banyak yang dah support hari yang pertama. Untuk hari kedua pula ada orang infak guys. Alhamdulillah. Jadi kita mulakan dengan proses kita nak blend dulu air jus Tembikar Pure. Terima kasih banyak Datin Syazana dan Dr. Nadirah atas infaknya 30 bungkus hari ni. Berkat hari Jumaat di bulan yang mulia ini, semoga dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dan dimudahkan segala urusan sekeluarga. Semoga Allah terima amalan kita pada bulan yang mulia ini. Amin. Sebelum kita buka kedai, kita nak pasang satu lagi banner, iaitu banner Gerai Kasih. Proses untuk air kelapa iaitu kita pakai kelapa muda, iaitu kelapa matak. Tak silap ni, siapa yang tahu? Cuba komen kat bawah. Jadi kita hiris tepi tu sikit je, lepas tu kita tebuk lubang, kita tuang dan tapis masuk ke dalam jug. Kalau kelapa ni buah besar, air banyak tapi kurang manis. Kalau kelapa pandan dia kecil tapi manis. Untuk air balang yang saya jual, kita gabungkan kelapa kecil dan kelapa besar untuk merasakan air yang padu. Kita kokok dia punya isi. Waktu panas-panas puasa ni memang terliur. Untuk roti john kita ada ayam, daging dan ayam crispy. Rasa dia memang padu. Mula-mula pukul 4 memang senduh sikit. Kita kena keluar lah cari customer. InsyaAllah kita usaha je. Saya jual 2 bungkus RM10. Kita akan hantarkan infak selepas ini. Saya nak pergi hantar sayur dulu. Saya kangkung dengan lada. Saya pergi hantar sayur, jadi kita serahkan kepada tim kita. Amanah yang diberikan kita berikan kepada semua warga setempat yang lalu di kawasan ini, insyaAllah. Terima kasih banyak kepada anda yang telah support di Gerai Kasih. Semoga anda dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Kalau ada apa-apa improvement yang perlu kami perbaiki, boleh komen dekat bawah. Nanti kita akan perbaiki insyaAllah. Jumpa lagi untuk hari-hari yang akan datang insyaAllah. Sold out guys hari ni, Alhamdulillah. Bye bye.